Kalau tengok larian saya di separuh akhir, saya hampir terjatuh. Tapi saya manage untuk tak nak jatuh dan catch up balik. After finish the race, I finish first. Sebelum saya ke final 800 meter sukan C, saya akan ambil Amino Vital Blue Pouch dulu sebelum saya memulakan warm up. Lepas warm up, saya akan register nama saya di forum dan waktu itulah saya akan ambil Amino Vital Red Shot. Dan tempoh untuk sebelum saya pergi ke starting line yang mengambil masa 30 minit, iaitu masa yang sesuai lah. Dalam acara 800 meter, sebanyak 5 orang atlet daripada Asia Tenggara yang buat sub seminit 50 saat. Kompetitor saya itu memang orang-orang yang hebat, saya tak boleh nak memandang rendah. Itu adalah challenge yang besar lah untuk saya, untuk terus mengharungi sukan C. Saya cuma fokus pada diri saya, sebab kalau atas kertas pun, kalau bandingkan 5 orang, ya saya yang terbaik. Dan apa yang saya nak buat waktu hari itu adalah cuma untuk demi negara dan diri sendiri dan keluarga. Saya akan berjanji dan berazam dengan diri saya untuk lakukan yang jauh lebih baik di sukan C Malaysia 2027. Untuk Blue Pouch, saya akan ambil sebelum dan selepas latihan, dan untuk Red Shot, saya akan ambil semasa latihan. Untuk acara 800 meter juga ambil masa yang lama untuk melakukan latihan, iaitu ada beberapa sesi interval. Contohnya apabila saya membuat interval, saya dapat konsisten dengan pace-pace yang diminta oleh coach, mengurangkan saya punya fatigue, kelelahan waktu lari. Jadi Amino Vital Blue Pouch dan Amino Vital Red Shot ni akan membantu saya dari segi pemulihan untuk recover, untuk terus melanjutkan sesi latihan dan memberi tenaga yang lebihan kepada saya untuk terus memberikan latihan yang lebih berkualiti. Winning Meal Kashmir ini memang sejujurnya sangat membantu saya untuk saya mengekalkan nutrisi yang apa yang diperlukan oleh saya sebagai pelari jarak sederhana. Membantu juga saya untuk mengurangkan risiko kecederaan dan memberi tenaga lebihan kepada saya untuk terus memberikan kualiti dalam sesi latihan. Terdapat beberapa menu yang menjadi kegemaran saya. Salah satunya kari ayam sama dengan brokoli dan sama susu. Itu memenuhi nutrisi-nutrisi yang diperlukan daripada badan saya. Mengandungi nasi, iaitu karbohidrat, sangat diperlukan untuk menambah tenaga, dan protein daripada ayam itu sendiri, dan susu, dan daripada susu lah. Dan ada beberapa buah-buah, buah anggur yang memenuhi mineral-mineral dan vitamin untuk badan saya. Saya nak lari sekali lagi 800 meter final, sebab saya mungkin akan tukar sedikit taktikal untuk larian tu. Personal best saya dalam 800 meter adalah 9 minit 47.64 saat. Saya dah cuba lakukan yang terbaik di sukan C dan saya mendapatkan timing 1 minit 49.85 saat. Itu merupakan keputusan yang di luar daripada saya punya impian, tapi saya bersyukurlah dengan apa yang saya dapat di sukan C kali ini. Saya salah seorang daripada atlet negara ingin berterima kasih kepada Ajinomoto Malaysia yang memberi sokongan dari segi nutrisi yang baik kepada atlet-atlet negara yang telah beraksi di sukan C kali ini. Ajinomoto.